Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Bonda. Hari ni family attack gathering Masjid At-Taqwa. Jom follow Bonda menyaksikan kita nak memanah si kancil. Yeah. Oh, kijang. Kijang apa tu, Dek? Dia 3 lah. Oh, yang kecil ni bahaya. Rendah sangat. Sebelum bermula, kita breakfast dulu. Makan ringan, nasi lemak dan kuih muih. Geratik Nadim ni. Oh. Ada tak yang 30 ni? Ada. Mana? Oh, boy. Terus cakap ada, seram aku. Kios menjual peralatan untuk memanah. Okey, untuk budak-budak umur 12 tahun ke bawah dah siap berbaris, standby untuk game bermula. Baik. Kita ni setiap orang akan shoot semua target ni 10. Faham tak? Ada soalan? Takut. Kejap. Faham tak? Sequel ni faham tak? Selepas satu end yang awak shoot ni, awak kena tukar, lepas tu end kedua kena berkali. Betul tak? Contoh awak 4, lepas tu awak kena beri 5, 6, 7, 8, 9. Yang tu akan bergerak, dia akan pusing sampai awak berhasil shoot 10 target. Last. Aduh. Depan. Abang cabut sini, dia sini. Sampai sini dulu. Nanti Fari cabut. 10. 9 tu kau. Hah? 9 tu. Oh, 9. Okey, 9. Oh, 9. Lepas tu ni kan. Lepas tu ni. Ni 7. 7. Lepas tu dah. 8. Jangan. Lagi. Alright, yang kuning ni. Okey, Dek. Susah sangat. Oh, ni dapat apa tadi? Ni. Dapat apa tadi? Tadi dapat 5. Pasal satu ada 4. Oh, iya. Markah satu bulat. Bulat jalan satu. Kalau markah satu bulat jalan. Biasakan mana tu? Tahun depan dah masuk. Dia dah lama tak main. Betul, memang dah lama sangat. Dia tak masuk dalam bulan.
satu. Kita kira miss kita. Dia ni kira miss Okey. Lepas tu kita kira yang ini. 8 dengan 6. Awak punya. Lanjut. Sabar. Test 1, 2. Masuk lubang itu. Okey, mana awak pilih satu ya? Merah ni. Pilih satu ya. Cabut. Okey lagi. Ni. Dah tinggi. Atuk cepat nak kahwin. Tak ada. Tak buka tak? Kira punya 5-5 ya. Okey, memang juga kamu dah bagi. Rendah je yang. Janganlah letak kalau boleh. Kalau boleh dapat betul. Jadi nampak apa? Wah. Kita ambil gambar belakang. Hey. Budi berapa ah? Kau tadi? 5 Tak tahu saya. Tanya yang berlebih arif lah. Dalam bulan tanah 10. Kalau 2 bulan 5.
Good. Wah, hebat korang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dah. Siti dapat apa Siti? Ni luar tahun nak cerita ni je. Saya punya dulu. Awak dulu. 6 eh. 544 32. 32 1 M eh. Okey, saya punya. 753 10. 753 Allah 10. Mana simpan nampak sikit. Nak arah apa tak bawa. Kurang tarik ke? Kurang tarik. Saya tak kuat sangat. Sikit lagi. Jangan laju, jangan laju. Depan hijau. Pastikan bawah, itu baru. Bawah lagi. Oh shit. Aiming. Okey, untuk relax. Tak masuk. Dah. Bahagia tadi. Belum, sabar. Jangan kacau. Dapat lagi soleh tu. Fokus. Jangan lagi dapat poin orang mengganggu. Atas lagi. Kerangka banyak. Ke kiri. Arrow tu. Kita dapat. Awal-awal dia kata bulat je. Bulat je, badan tak kira. Bulat je. Satu ni. Tak, badan tak kira. Bulat je dalam ni je. Kira. Kau kacauan. Saya dapat badan tu, dapat badan. Perut dia. Badan tak kena kan? Tak kira. Boleh tak? Susah tu. Ini boleh, beruang tadi tak boleh. Mana ni? Mana
mana tu? Dah penat ke? Tahulah. Macam tak je. Betul. Dia dah kesana dah. Sekejap kita pusing. Boleh bos. Alah. Ni. Ke mana ni? Rusa terlari. Kacau lah. Tak ada kacau. Rusa tergel. Kacau ni nak kalah semua je. Tak boleh. Yang nak kacau tu boleh. Tinggi sangat. Okey sahabat, perlawanan dah tamat. Tunggu markah siapa yang dapat paling tinggi. Nombor 2, nombor 3. Kita nantikan. Okey, kita kutip semua barang, arrow kita semua, mana yang terhilang, tercampak. Lepas tu makan. Akhirnya adik dapat apa? Adik? Dapat nombor berapa adik? Nombor terakhir. Nombor terakhir? 12 tahun. Dapat nombor apa ni? Kategori terbuka bawah 12. Apa lapangan sasar apa? Ketinggian apa, nombor 3. Yeay. Lagi dekat sikit. Tak nampak. Apa sirau daun sikit. Kasih terang sikit. Tak boleh dek, kena keluar adik keluar. Okey adik, untuk 12 tahun adik dapat nombor 3. Tahniah. Alhamdulillah. Adik dapat nombor 3. Okeylah sahabat, sampai di sini dulu konten Bunda untuk hari ini dan jumpa lagi di konten seterusnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.